Hello guys, so hari ini kita nak belajar tentang pemakaian keselamatan diri dan apa itu PPE. PPE itu adalah Personal Protective Equipment. Jadi pemakaian safety ini perlulah dilakukan ketika mana? Semasa melakukan kerja-kerja kimpalan ataupun tempat-tempat yang berbahaya. Okey, jadi peranan utama PPE adalah untuk melindungi badan kita ataupun anggota badan kita daripada terkena benda-benda yang berbahaya. Jadi sebelum kita memasuki jenis-jenis peralatan PPE, saya ingin perkenalkan kepada anda. Saya ialah Encik Muhammad Nizam daripada ESS International College dan merupakan seorang tenaga pengajar jugalah, salah satu rakan sekerja saya. Jadi tanpa berlengah lagi, mari kita tunjukkan salah satu pemakaian PPE yang bermula daripada kepala. Jadi peralatan yang pertama sekali adalah safety helmet. Dan macam mana cara pemakaian dia, Encik Nizam? Okey. Pertama, kita boleh adjust ikut keselesaan diri kita ke kepala, and then kita akan pakai ada tali. Tali ni kena pakai betul-betul supaya tidak tertanggal semasa digunakan. And then apabila kita tengah grinder ke, kita boleh tutup. So ini safety dia. Okey, baik. Jadi safety helmet ni bertujuan untuk melindungi bahagian muka kita daripada terkena percikan api ataupun semasa proses-proses grinder ataupun proses-proses mencanai. Jadi tugas utama peranan safety helmet ni adalah melindungi muka kita lah daripada terkena percikan api yang panas. Yang seterusnya kita ada head shield. Ini adalah head shield, bukannya hand shield. Head shield adalah bertujuan untuk melindungi bahagian kepala kita ataupun muka daripada terkena percikan ataupun cahaya silauan yang terlampau lah. Contoh pemakaiannya. Okey, sama juga macam tadi. Kita boleh adjust ikut keselesaan. Kita pakai dulu, nak adjust kemudian pun boleh. And then kita tutup. Okey, kalau masa welding kita boleh tutup ni. Okey, buka. Jadi peralatan yang ketiga kita ada Google ataupun cermin mata hitam, cermin mata keselamatan lah. Jadi Google yang ni dia special sikit sebab Google ni biasanya dipakai ketika proses-proses pemotongan OCS Sterling. Tak kisahlah sama ada auto ataupun manual. Sebab apa saya kata amat digalakkan untuk memakai cermin mata jenis ni? Sebab dia ada bahagian safety dia di bahagian sisi. Kalau awak nampak ada bahagian sisi ni. Ini adalah safety supaya tak terkena percikan arka ataupun percikan api. Jadi pemakaiannya sama macam safety Google yang biasa. So boleh tengok kat sini, dia akan melindungi mata kita daripada terkena habuk ataupun percikan. Okey. Jadi cermin mata yang kedua adalah cermin mata hitam yang biasa orang pakai untuk melindungi mata kita daripada silauan yang terlampau ataupun terkena percikan api. Cermin mata yang biasa dipakai lah, umum. Seterusnya kita akan masuk bahagian jaket. Dekat sini Encik Nizam ada memakai jaket yang tebal dan kalis dengan percikan api. Sekiranya terkena api, dia tidak akan menembusi sehingga terkena kulit. Dia tidak akan terjadinya melecur ataupun luka. Itu amat digalakkanlah untuk kita memakai pemakaian yang tebal. Glove ataupun sarung tangan. Sarung tangan ni bertujuan untuk melindungi tangan kita daripada terkena benda-benda yang tajam ataupun benda-benda yang panas ketika melakukan kerja-kerja kimpalan. Jadi ini adalah cara pemakaian glove ataupun sarung tangan. Pastikan sarung tangan anda tidak terkoyak ataupun rosak ketika melakukan kerja-kerja lah. Dan akhir sekali, pemakaian keselamatan yang terakhir adalah safety shoes ataupun safety boot lah, biasa orang panggil safety boot. Safety boot ni bahagian hadapannya di dalamnya adalah lapisan besi pelit yang melindungi
sekitar 4 inci bahagian kaki, bahagian depan. Ni, bahagian depan ni adalah di cover atau dilindungi oleh bahagian besi. Contohnya, sekiranya ada benda-benda yang berat ataupun tajam yang jatuh di atas kaki, dia akan melindungi jari kaki kita dan kaki kita daripada hentakan tersebut. Faham ya? Okey. Ini amat wajib dipakai ketika masuk di mana-mana bengkel ataupun tempat-tempat kerja yang heavy duty lah. Okey. Jadi sampai di sini saja penerangan saya tentang Pemakaian keselamatan ataupun PPE. jadi apa itu PPE? Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment. Ingat PPE itu adalah Personal Protective Equipment. Jadi sekiranya anda ada apa-apa soalan yang ingin ditujukan, bolehlah tanya saya tentang apa-apa dan persoalan tentang PPE. InsyaAllah saya akan jawab, dan kawan-kawan saya pun akan menjawab soalan anda. So kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.